Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya buat kek sponge ya. Sponge vanilla tapi tanpa overload. Kejadiannya sangat cantik, gebu dan lembut sekali ya. Ikuti video saya hingga akhir ya. Okey, ni bahan-bahannya ya. Kita ada 3 biji telur, tepung kek naceri, garam, minyak, itu susu cair, gula dan juga vanila. Pertama sekali kita asingkan dulu putih telur dan juga kuning telur. Sekarang kita nak misa putih telur dengan gula. Misa hingga gebu ya, ataupun seperti meringue ya. Okay, sekarang kita ayak dulu kita punya tepung kek yang ini. Sebab tepung perlu diayak ya. Kemudian masukkan kuning telur 1/1 ya. Masukkan garam dan juga masukkan vanila. Masukkan minyak dan juga susu. Kemudian tepung yang telah diayak tadi masukkan sedikit-sedikit selang-seli dengan susu dan minyak yang telah kita campur terlebih dahulu ya. Okey, buatlah hingga selesai. Tepung dah habis dan adunan minyak dan susu dah habis. Okey, buat hingga selesai. Okey, untuk yang akhir ni sekejap pilih halaman ni. Habis kita pun ya. Okey, sekarang kita boleh masukkan ke dalam acuan. Sekarang ready untuk masuk oven ya. So oven adalah 160 lebih kurang 45 minit atau terpulang pada oven sendiri ya. Okey, ini kek kita dah masak ya. Okey, mari kita keluarkan daripada loyang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cantik sangat ya. Cantik sangat kejadian dia. Nampak tak? Okey, mari kita bukakan di sisi-sisi ni. Wah, cantik sangat ya. Kita tak perlu overload ya. Rasa dia mesti sedap. Sebab kadang-kadang kalau kita letak overload tu rasa dia macam tak berapa sedap kan. Ini memang original. Tak ada campur sikit pun overload ya. Cantik sangat. Okey, sekarang kita nak cuba memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik tak kat tengah dia. Lembut ya. Memang sesuai untuk buat kek asas ya. Cantik sangat. Lembut ya. Nampak tak? Cantik sangat. Okay, so terima kasih kepada menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.